Hai semua, selamat kembali ke Suara Insider. Hari ini kami akan membawa anda menyelami sebuah kisah penuh misteri dan skandal keuangan yang menggoncang China. Sejak tahun 2022, banyak bank pekan di Henan mengalami kegagalan keuangan secara serentak, apabila fungsi pengeluaran dan pemindahan wang secara dalam talian ditutup tanpa sebarang amaran. Akibatnya, kira-kira 400,000 penyimpan wang tidak dapat mengeluarkan simpanan mereka sendiri. Mereka cuba membuat aduan ke merata tempat dan menuntut hak mereka, namun mereka tidak dilayan oleh pihak kerajaan. Rakyat seluruh negara dan juga masyarakat di seluruh dunia, tolonglah kami. Saya adalah salah seorang penyimpan wang di Bank Pekan Henan. Kad UnionPay kami telah dibekukan secara haram sejak 18 April 2022 tanpa sebarang prosedur sah, dan kami langsung tidak boleh mengeluarkan wang tunai walaupun 1 sen. Sudah begitu lama, namun tiada satu jabatan tampil ingin memberi penjelasan. Kami benar-benar tidak dapat meneruskan kehidupan, jadi kami terpaksa membawa seluruh keluarga ke Pejabat Suruhanjaya Penyediaan Perbankan dan Insurans untuk menuntut simpanan sendiri. Blogger ini merupakan salah seorang mangsa penyimpan wang di Bank Pekan di Henan. Pada 21 Mei tahun ini, beliau bersama 6 ahli keluarganya bermalam di hadapan Pejabat Penyediaan Keuangan Negara Cawangan Henan. Wang simpanan dalam kad UnionPay dimiliknya oleh beliau telah dibekukan secara haram selama lebih 3 tahun, tanpa sebarang dokumen rasmi atau penjelasan daripada mana-mana pihak bank atau kerajaan. 3 orang warga emas yang dalam keluarganya sedang menunggu wang tersebut untuk menjalani pembedahan dan kehidupan. Keluarga kini telah berada dalam keadaan terdesak. Walaupun ada orang yang berhati mulia memberi bantuan dari segi kewangan dan barangan, namun tiada seorang pun wakil kerajaan Henan. Kali ini mereka datang dengan niat untuk tinggal lama di situ, kerana jika pulang pun mereka tidak dapat meneruskan hidup, sekadar menunggu mati. Kerajaan China sering memaklumkan bahawa rakyatnya menikmati hak asasi manusia, namun realitinya, rakyatnya sering menjadi mangsa penindasan oleh pemerintah sendiri. Polis, pendakwa raya dan mahkamah, semua institusi ini bukan berfungsi untuk rakyat, sebaliknya menjaga kepentingan kuasa. Beberapa tahun kebelakangan ini, masyarakat turut menyedari bahawa bukan sahaja kerajaan yang menakutkan, malah sistem kesihatan juga semakin meresahkan. Doktor di hospital, terutamanya hospital psikiatri, kini turut dipersoalkan kredibilitinya dan menjadi sumber ketakutan bagi rakyat. Nama saya Li Jianqing. Saya waras sepenuhnya. Fikiran saya jelas dan tak ada masalah. Hospital apa yang akan gari pesakit macam penjenayah? Tolonglah saya merayu. Pada 16 Mei, sebuah jalan di Yuzhou, Henan, seorang wanita telah dipaksa naik ke atas pengusung oleh 4 orang petugas perubatan kecemasan. Tangannya digari ke belakang dan dia dilihat meronta-ronta sambil menjerit meminta tolong. Dalam rakaman video tersebut, kedengaran jelas dia menyebut namanya sendiri, Li Jianqing. Keadaannya kelihatan sedar sepenuhnya, langsung tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai pesakit mental. Menurut saksi yang merakam video tersebut, wanita itu dibawa keluar secara paksa dari sebuah hotel. Kerana bimbang akan keselamatan diri, saksi berkenaan tidak membuat laporan polis dan segera meninggalkan tempat kejadian. Rakaman kejadian itu cepat tular di media sosial. Ramai yang komen, mereka mula masukkan orang yang sihat akal ke hospital sakit jiwa lagi ke. Hospital sekarang bertindak macam polis ke. Kenapa boleh senang-senang gari orang macam culik terang-terangan? Jadi, sesiapa saja boleh pakai kot putih, terus culik orang tepi jalan. Selepas kejadian itu, media negara China mewawancarai kaki tangan Jabatan Psikiatri Hospital Perubatan Tradisional China Bandar Yuzhou. Mereka memberikan penjelasan bahawa pihak keluarga meminta kami datang ambil dia. Ketika itu emosinya agak tidak stabil, jadi kami menggunakan tali pengikat sakit jiwa, bukannya gari. Namun, ramai netizen tidak menerima penjelasan tersebut. Ada yang menegaskan bahawa jelas kelihatan dalam video bahawa ia adalah gari logam, mustahil merupakan tali pengikat psikiatri seperti yang didakwa oleh hospital. Ada juga yang mempersoalkan sama ada kes ini sebenarnya bukan isu perubatan semata-mata, tetapi satu bentuk penahanan bermotifkan politik berkaitan dengan hak asasi atau tindakan mempertahankan hak. Seorang blogger menganalisis bahawa gari adalah peralatan khas pihak polis dan digunakan oleh polis pun perlu mengikut prosedur yang ditetapkan. Oleh itu, pihak hospital tidak mempunyai sebarang kuasa atau hak untuk menggunakan gari.
Beliau turut mempersoalkan bahawa tindakan hospital tersebut mungkin melanggar undang-undang. Kami bukan bodoh, kami pun bukan buta. Cuma kami tak ada suara. Tapi serius, awak nak cakap kami tak tahu beza antara gari dengan tali pengikat perubatan? Siapapun yang ada mata boleh nampak dengan jelas apa yang digunakan tu. Hospital dekat Henan tu siap gari orang di tengah jalan. Lepas tu dengan selambar kata itu cuma tali pengikat sakit jiwa. Tolonglah, memang terang-terang tu gari besi. Polis pun tak guna gari sesuka hati. Sejak bila hospital boleh guna gari macam tu? Menurut siaran pemilik akaun ini, persoalan tentang siapa sebenarnya pesakit mental dan siapa pula yang sengaja dilabel sebagai pesakit mental secara paksa telah lama menjadi isu hangat yang diperdebatkan dalam masyarakat Cina. Namun, setiap kali insiden seperti ini berlaku, ia jarang sekali diberi perhatian serius oleh pihak berkuasa atau masyarakat umum. Kalau perkara macam ini berterusan, di mana-mana mereka boleh sesuka hati melabel seseorang sebagai pesakit mental, sama ada ya atau tidak. Asalkan mereka cakap, bukankah itu membuatkan semua orang hidup dalam ketakutan? Siapa sebenarnya yang berhak menentukan seseorang itu ada penyakit mental atau tidak? Menahan seseorang di jalan secara paksa. Kamu berlandaskan apa? Adakah tindakan kamu mengikut prosedur? Adakah ia sah di sisi undang-undang? Adakah kamu bekerja dalam lingkungan yang dibenarkan oleh undang-undang? Saya rasa perkara ini mesti ada sekatan yang ketat. Kan? Kalau tidak, ini sangat menakutkan. Bayangkan kita sedang berjalan-jalan di tepi jalan, tiba-tiba seseorang tuduh kita gila. Terus ditangkap begitu sahaja. Ini bukan perkara kecil. Seorang blogger berkata, pada masa kini di China, orang dewasa juga perlu melindungi diri sendiri dengan baik. Sekarang ni, budak-budak pun berani diambil secara terang-terangan. Orang dewasa pun kena tuduhan palsu. Ada kes perempuan muda dituduh tak waras, digari dan dipaksa masuk hospital. Saya dengar khabar angin kata dia mungkin dah meninggal, walaupun belum dapat disahkan lagi. Semua insiden ni buat kita betul-betul terkejut. Tak faham apa yang sebenarnya sedang berlaku. Orang yang sihat walafiat diserit macam penjenayah, digari, walhal dia tak buat salah apapun. Keadaan dia pun nampak jelas normal, tapi tetap kena label sakit jiwa. Dan bukan dia seorang saja, ada juga lelaki muda lain yang kena heret masuk hospital sakit jiwa. Kejadian begini sudah terlalu banyak. Jadi, kita semua perlu berhati-hati. Parti Komunis Cina, PKC, telah lama menggunakan hospital sakit jiwa sebagai alat untuk menindas golongan yang berbeza pendapat serta kumpulan Falun Gong. Kini, taktik dipaksakan sebagai pesakit mental ini telah merebak kepada rakyat biasa. Pihak berkuasa tempatan sering menggunakan kaedah ini terhadap individu yang cuba mempertahankan hak mereka atau membuat aduan kepada kerajaan dengan memenjarakan orang yang waras di hospital psikiatri dan memaksa mereka menjalani rawatan. Tindakan ini telah mencetuskan kemarahan dalam kalangan orang ramai. Pada 19 Mei, seorang wanita dari Beijing memuat naik sebuah video yang mendedahkan pengalaman ngerinya dipaksa dimasukkan ke hospital psikiatri tanpa sebarang sebab yang sah dan diseksa dengan pelbagai cara semasa berada di sana. Bayangkan kalau satu hari nanti, tiba-tiba anda kena label sebagai orang gila dan terus dikurung dalam was sakit jiwa, apa akan terjadi? Saya boleh beritahu sebab saya pernah belajar perubatan. Saya tahu bila pintu tu dah dikunci, awak memang terperangkap. Kat dalam tu, awak akan duduk sekali dengan pesakit-pesakit yang betul-betul sakit mental. Ada yang menjerit tanpa henti, ada yang cederakan diri sendiri, ada yang serang orang lain. Tempat tu huru-hara. Kalau awak marah, gelisah atau tak puas hati sebab kena kurung, mereka akan kata awak tak stabil emosi. Terus bagi ubat. Tapi bukan ubat tidur ringan, mereka bagi ubat penenang yang kuat. Sekali telan, awak jadi mamai. Nak berdiri pun tak larat. Kalau awak masih melawan, mereka ikat awak dekat katil macam haiwan. Kadang-kadang, mereka guna kejutan elektrik. Ini bukan cerita palsu. Saya pernah tengok satu kes. Seorang gadis berusia 19 tahun di Beijing. Masa dia kerja sambilan, dia tangkap pencuri. Tapi sebaliknya, dia pula difitnah dan dihantar ke hospital sakit jiwa. Dia cuma dikurung 3 hari. Tapi bila keluar, fikirannya sudah tidak stabil. Bayangkan, seorang remaja 19 tahun, macam mana dia nak tahan tekanan psikologi macam tu? Ini luka seumur hidup. Saya sendiri pun pernah kena tahan, walaupun cuma sehari. Sebab buat kerja amal tapi tersilap ganggu orang yang berkuasa. Saya difitnah buat jenayah. Masa dalam lokap,
Tempat tu sejuk menggigil. Langsung tak ada predasi. Setiap saat diawasi, tandas pun dinding separuh. Harga diri saya tercalar. Tapi semua tu masih tak seteruk perasaan bila kena labil sakit mental. Sebab bila awak dah ada labil tu, suara awak terus tak ada nilai. Awak boleh menjerit sekuat manapun. Tak ada siapa percaya orang yang dianggap gila. Itu yang paling menakutkan. Ia satu pencabulan hak asasi manusia yang nyata. Pada tahun 2010, sebuah organisasi kebajikan rakyat, pemerhatian mental dan sosial, bersama Institut Undang-Undang Shenzhen Hengping, telah menerbitkan laporan bertajuk Analisis Undang-Undang Sistem Rawatan Psikiatri di China. Laporan itu menyatakan bahawa sistem rawatan psikiatri semasa di China mempunyai kelemahan yang sangat besar dan keadaannya sangat kacau. Ia bukan sahaja mengancam keselamatan awam, tetapi juga menjadikan setiap individu berisiko untuk dipaksa dirawat. Laporan itu turut menyebut, ramai pesakit mental sebenar tidak mendapat rawatan kerana tidak mampu membayar, manakala di pihak lain, ramai individu yang tidak sakit atau tidak memerlukan rawatan telah dihantar secara paksa ke hospital oleh pihak yang mempunyai kepentingan tertentu terhadap mereka. Namun begitu, laporan itu telah diterbitkan 15 tahun lalu. Keadaan dipaksa menjadi pesakit mental di China semakin hari semakin serius. Peguam Hak Asasi Manusia China, Wu Xiaoping, yang kini tinggal di Amerika Syarikat, menyatakan bahawa di bawah pemerintahan Parti Komunis China, PKC, negara itu telah menjadi seperti neraka. Kerajaan tidak lagi menganggap jenayah atau menyalahgunaan kuasa terhadap rakyatnya sebagai sesuatu yang biasa. Ketidakpedulian terhadap keadilan pada tahap ini adalah sesuatu yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Seorang pakar hal ehwal China pula menjelaskan bahawa dalam retorik rasmi Parti Komunis China, hak asasi manusia hanya ditakrifkan secara sempit sebagai hak untuk hidup dan hak untuk membangun. Namun realitinya, rakyat China dinafikan kebebasan beragama, kebebasan bersuara, dan kebebasan media. Malah, hak untuk hidup itu sendiri belum tentu terjamin sepenuhnya. Sementara hak untuk membangun pula hanyalah satu janji kosong. Inilah wajah sebenar China hari ini. Baiklah, inilah video yang saya ingin syarikan hari ini. Harap jangan lupa berikan like, share dan subscribe. Terima kasih menonton. Kita jumpa lagi.